intelektual baharu ni. Jadi kalaulah kita generasi hari ini tidak mampu menjadi ilmuwan, sekurang-kurangnya kita menyediakan ekosistem. Kita tebas sikitlah rumput-rumput tepi tu kan, supaya akhirnya orang generasi seterusnya boleh lalu dengan jelas. Bayangkanlah kalau kita tak tebas sampai datang generasi seterusnya duduk bincang lagi, muhasabah balik ke Islam 100 tahun yang lepas. Tapi itulah akhirnya sebenarnya kita sebagai generasi hari ini perlu menyediakan ekosistem untuk ataupun instrumen yang mencukupi untuk lahirnya ilmuwan. Itu yang pertama. Dan apakah instrumen yang paling penting? Saya letakkan dekat sini, projek ini mesti dilalui dengan membina sebuah rangka asas keilmuan yang saya namakan sebagai general framework ataupun worldview dalam realiti semasa. Worldview ni mudah dia apa? Worldview ni adalah bagaimana kita melihat kehidupan. Apa tujuan kehidupan? Dari mana kita datang? Apakah makna peradaban yang kita nak bina dan sebagainya. Itu adalah bentuk worldview yang dibina oleh Nabi SAW bersama sahabat. Dibina dengan kukuh berkali-kali. Sampai dekat Madinah pun ada sahabat buat jahat pun sampai Nabi tegur. Nabi kata dalam hati engkau ni ada sedikit jahiliah. Maksudnya Nabi tu ketuk berkali-kali. Silap sikit tarik balik, ketuk balik. Sampailah sahabat boleh menjadi satu generasi awal yang sangat kukuh. Yang sangat kukuh. Dengan satu worldview yang jelas.